lagi semua. Nak dengarkan sorakan paling bersemangat dari warga Gardenia. Saya bagi pihak penganjung, Corporate Affairs and Public Relations Department bersyukur kerana pada tahun ini kita berjaya menganjurkan program yang julung-julung kalinya sebenarnya untuk Sarung Fun Run ni, dan sambutannya memang sangat menggalakkan dan saya sendiri tak sangka dengan sambutan yang telah diberikan, di mana peserta datang dengan betul-betul mengikut tema dengan pakai sarung, pakai batik dan sebagainya. Overall event ni sangat bagus, sangat baik untuk kita improve dan encourage kita punya active lifestyle. So hopefully pada tahun depan kita dapat buat lagi aktiviti yang macam ni. Satu bukit ni 1 kilometer. 1 kilometer tu nak kena naik jauh lah kan. Jadi itulah cabaran bagi saya kan. Tapi alhamdulillah saya boleh hadapi. It is successful. It completed. It is strong. Like us Gardenia, we are strong. Kita mengadakan Sarung Fun Run 2026. Kita juga dapat mengeratkan hubungan sesama staf dan membina keyakinan diri. Gardenia buat event ni baguslah untuk kesihatan kita. Hopefully saya harap tahun depan ke mungkin akan ada lagi lah. Sarung Fun Run 2026. Hai Gardenia All Stars. Okey, jangan lupa save nombor kami di bawah ni yang terdapatkan maklumat, info-info terkini mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan untuk warga Gardenia sekalian. Kami dah susun semua aktiviti-aktiviti sehingga penghujung tahun. So, pastikan anda save nombor di bawah untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini dan supaya anda dapat sertai aktiviti-aktiviti yang kami jalankan.